Ejen emas ni dapat komisen je, lepas tu senyap. Saya faham, ramai memang fikir macam tu. Dan ya, memang betul, setiap ejen akan dapat komisen. Tapi isu sebenar bukan tu. Isunya, apa nilai yang anda dapat daripada ejen anda. Sebab kalau ejen tu bantu anda faham, elak rugi dan simpan emas sebenar dengan ilmu, itu bukan manipulasi, itu bimbingan. Cuma sebelum anda daftar dengan mana-mana ejen, buat 3 langkah mudah. Pertama, semak syarikat tu. Pastikan jual emas fizikal bukan sekadar angka atas skrin. Kalau syarikat tu tak jelas dari segi fatwa syariah atau tak ada alamat fizikal, elakkan. Kedua, mula kecil dulu. Tak perlu terus beli banyak. Kalau macam dekat Public Gold, simpan dulu RM100. Tengok sistem dia. Pastikan emas tu masuk dalam akaun dan boleh dikeluarkan bila-bila masa. Ketiga, belajar sikit-sikit tentang emas. Sebab ilmu tu yang akan lindungi kita daripada terjebak dengan skim atau janji palsu. Sebab ilmu tu yang akan lindungi kita daripada terjebak dengan skim-skim cepat kaya bertopeng ke emas. Saya sendiri pun belajar dari guru saya, Tuan Haji Muhammad Zakir bin Syafiee. Dari dulu sampai sekarang, prinsipnya sama. Bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Jadi ya, ejen macam saya memang dapat komisen. Tapi kalau dua-dua untung, anda dapat ilmu, saya dapat hasil, itu win-win. Yang penting, cari ejen yang boleh bimbing anda dengan ilmu yang betul. Kalau nak belajar cara simpan emas dengan betul, boleh tanya saya bila-bila masa.